Siapa nak kereta dia ada protection coating dekat body dan cermin kereta sampai air tak melekat langsung. Kalau korang baru je beli kereta, package ni memang sesuai untuk korang. Macam owner kereta Honda CR-V ni, dia baru je beli kereta ni 2 minggu lepas. Untuk kereta warna putih ni memang senang sangat nampak kotor. Jadi kalau ada protection coating, kereta ni susah nak nampak kotor. Owner kereta ni pun tahu juga kalau ada protection coating ni, cat kereta dia memang boleh pakai lama, susah nak mati. Sebab coating ni boleh melindungi cat kereta korang daripada sinaran UV matahari dengan hujan. Sebelum kita orang apply coating, kita orang akan basuh kereta ni dan akan start buat polishing. Polishing ni kita target nak bagi body kereta ni betul-betul shining dan tak ada apa-apa kotoran dan apa-apa defect. Walaupun kereta ni korang baru beli, tapi biasanya cat kereta ni dia memang akan kasar sikit. So kita akan bagi betul-betul licin baru apply coating. Dan kadang-kadang kereta baru pun dah ada watermark dekat bahagian bumbung. Selepas apply coating tu, kita akan lap sisa-sisa coating tu. Kalau lap coating tak betul, boleh nampak berbelak je. So ni hasil selepas coating, nampak tu, air macam kena daun keladi. So air hujan tak melekat kat body kereta korang, watermark pun susah nak naik kat body. Semua cermin pun kita coating sekali supaya mudah drive waktu hujan. Untuk penduduk Lembah Kelang, kami boleh datang ke rumah korang terus untuk buat package macam ni.